Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel K Go Anywhere. Jadi untuk video kali ni aku nak share dengan korang perkara-perkara yang penting kalau korang nak beli aquarium yang baru ataupun second hand. Ni adalah ilmu asas semua penghobi arowana ataupun ikan-ikan hiasan wajib tahu. Let's go. Okay, minggu lepas aku ada jumpa satu aquarium second hand. Jackpot juga lah harga dia, RM29. Aku dapat aquarium 3 kaki dengan samtang. Jadi inilah aquarium yang aku dapat. Saiz dia 3 kaki, tinggi dia 16 inci, panjang dia 1,5 kaki. Jadi ni aquarium second hand. So aku dapat sekali dengan samtang. Tapi ini samtang aku dah modified. Aku dah modified jadi satu aquarium rendah. Jadi samtang dia ni rendah je. Ni berapa tak sampai sekaki tinggi dia. And then aku dah buang dia punya partition untuk filter tu. Aku dah buat ni untuk letak top filter. Jadi kalau korang nak tengok apa project next aku buat dengan aquarium ni, nantikan, jangan lupa like, subscribe, share. So jom aku nak share dengan korang. Ada 5 perkara yang penting korang kena take note sebelum korang beli aquarium baru ataupun second hand. Poin yang ketiga, keempat dan kelima tu paling penting. So korang jangan skip. Ni adalah ilmu asas sebagai penghobi ikan. Korang kena tahu tentang aquarium. First kali korang kena check physical aquarium, iaitu kaca. Ni kaca aquarium ni korang kena make sure tak ada retak, tak ada pecah. Sebabnya kos korang nak tukar kaca aquarium ni sangat mahal. Macam korang nak beli aquarium baru dah satu. So better korang terus beli yang kaca dalam keadaan baik. Second, yang paling penting iaitu silikon. Korang kena make sure yang aquarium second hand korang beli tu silikon dia dalam keadaan baik. Check lah silikon tu dah keras ke. Kalau silikon tu dah tak elok, make sure korang kena re-silikon balik semua satu aquarium sebelum guna. Sebabnya silikon ni lah yang akan pegang join-join aquarium. Antara kaca dengan kaca akan ada silikon. Jadi silikon ni lah yang elak daripada cermin kita terbuka. So check betul-betul silikon, jangan ada yang bocor, dan juga make sure silikon tu masih cantik. Yang ketiga, yang poin paling penting, iaitu ketebalan cermin. Ketebalan cermin ni memang korang nampak macam macam poin yang senang, poin yang remeh-remeh kan. Tapi ketebalan cermin ni lah yang menentukan ketahanan korang nak isi air dalam tank tu. Maksudnya 6mm tu boleh tahan air untuk aquarium size berapa, 5mm, 4mm. Jadi setiap ketebalan cermin tu ada maksimum minimum dia yang boleh tahan. Contohnya saiz aquarium 4 kaki, minimum paling kurang korang kena pakai 6mm. Ni saiz standard, 4 kali 1,5 kali 1,5 kena pakai 6mm. Untuk 3 kaki pun sama, kena pakai 6mm. Untuk 3 kaki kali 1,5 kali 1,5 kena pakai 6mm. Ni semua adalah standard size. Jadi ketebalan cermin tu korang kena prioritize supaya aquarium korang tak pecah. Yang keempat, benda yang agak penting juga, iaitu tulang aquarium ataupun bracing aquarium. Tulang atau bracing aquarium adalah yang support aquarium tu daripada dapat tekanan air yang tinggi. Untuk aquarium 4 kaki standard dan ke bawah, 4 kaki kali 1,5, 3 kali 1,5, 2 kali 15 inci, tu semua cukup dengan bracing yang atas tu. Kalau korang perasan, aquarium standard kan ada bracing yang 2, dia panggil apa macam palang 2 tu kan. Tu sebenarnya adalah support antara cermin depan dengan cermin belakang tu, tak nak bagi aquarium tu terbuka bila korang isi air, bila korang bela ikan. Sebab ada ikan ni agresif, gerak-gerak kan.
Jadi tu ada tekanan yang lagi kuat. So bracing ni lah yang support daripada aquarium tu terbuka. Untuk aquarium 4 kaki standard dan ke atas, iaitu 4x2, 4x2, 5 kaki, 6 kaki. Jadi 4 kaki ke atas tu korang kena pakai bracing, apa dia panggil tu, Euro bracing ke? Yang fully belah bawah dan juga belah atas. Jadi kena pakai full bracing. Dan ketebalan cermin pun tak boleh pakai yang biasa-biasa dah. Macam 4x2, tebal cermin kena pakai minimum 8mm. Minimum, bukan maksimum tau. Paling kurang 8mm dan ada bracing, full bracing. So bracing ni mungkin ramai yang dah tahu sebagai penghobi ikan. Nanti aku attach sekali gambar dekat video ni. Last sekali adalah size aquarium. So korang kena tahu size aquarium tadi tu menentukan ketebalan cermin yang korang kena pilih, dan juga bracing, dan juga jenis ikan yang korang nak bela. Jadi size aquarium ni korang nak bela ikan dalam jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek. Jadi ada dua benda kat sini. First, jangka masa pendek korang nak grow ikan je. Contohnya ikan predator, macam red tail catfish. Korang tak boleh nak pakai aquarium 4 kaki tu. Jadi 4 kaki ni boleh tahan berapa bulan je. Mungkin paling-paling tak pun setahun je. Untuk ikan predator macam red tail catfish, alligator gar, sebab dia ni monster fish. So kalau korang nak bela dalam jangka masa panjang, size aquarium ni paling penting sekali. Korang tak nak spend banyak kali kan. Macam contoh aku bagi ikan arowana. Ikan arowana maksimum size dia boleh maksimum sampai size 2 kaki. Jadi aquarium yang sesuai minimum 4 kaki kali 2 kaki. Tu minimum. Paling orang kata 4 kali 1,5 pun okey lah. Paling minimum lah. Jadi kalau korang nak long term punya bela ikan, korang kena cari aquarium yang size-nya sesuai untuk ikan yang korang nak bela. So sampai sini saja poin-poin yang korang kena take note. Yang first kali, physical cermin. Second, silikon. 3, ketebalan cermin. Yang keempat, bracing ataupun tulang aquarium. Yang kelima itu size aquarium. So benda ni korang kena take note. Size aquarium ni main peranan semua dengan cermin, bracing, tebal aquarium, silikon. Jadi benda ni berkait semua. So harap benda ni bermanfaat. Aku just sharing dengan korang serba sedikit pengetahuan yang aku tahu, yang aku ada. Jangan lupa like, subscribe, share. Bye bye. Assalamualaikum. See you next video.